Hari ni saya nak awak jadi salesman. Baik Nasir, produk apa yang saya perlu jual? Jeruk mangga. Baik, jeruk mangga kami menggunakan mangga pilihan yang rangkup, segar dan mempunyai keseimbangan rasa masam, manis serta pedas yang menyelerakan. Berapa harga? RM10 sebekas. RM10? Mangga ke emas? Harga tersebut termasuk kos penyediaan dan bahan-bahan berkualiti. Maksudnya mahal lah. Saya lebih suka menyebutnya berbaloi. Kalau saya beli mangga sendiri, RM3 je. Tuan masih perlu menyediakan ramuan, memotong dan memeramnya. Saya ada pisau. Itu satu kelebihan yang saya tidak dapat lawan. Kenapa saya perlu beli jeruk awak? Kerana ia sedap. Siapa cakap? Ramai pelanggan kami. Namakan seorang? Saya tidak mempunyai kebenaran untuk mendedahkan identiti pelanggan. Maksudnya tak ada pelanggan? Ada pelanggan. Nama? Tetap tidak boleh. Okey, awak sendiri pernah makan? Saya tidak boleh makan. Jadi awak jual benda yang awak sendiri tak pernah rasa? Ya, tetapi saya mempunyai maklumat mengenainya. Kalau saya jual ubat kurus yang saya tak pernah cuba? Saya rasa itu contoh yang agak berbahaya. Nampak? Awak sendiri tak yakin. Saya masih yakin jeruk mangga ini sedap. Atas dasar apa? Maklum balas pelanggan. Yang awak tak boleh bagi nama tadi. Betul. Kalau saya buka bekas ni, apa yang buat saya kata wow? Aroma mangga yang menyelerakan. Kalau saya sesama? Maka kelebihan itu mungkin berkurangan. Kalau saya tak suka masam? Jeruk mangga mungkin bukan pilihan terbaik. Kalau saya tak suka manis? Kelebihan kedua juga mungkin tidak membantu. Kalau saya tak suka pedas? Kalau saya tak suka mangga? Nasir, saya mula rasa awak bukan pelanggan sasaran. Salesman tak boleh putus asa. Baik, Jual lagi. jeruk mangga ini juga sesuai dimakan ketika menonton televisyen. Saya tak tengok TV. Sesuai ketika berehat. Saya tak rehat. Sesuai ketika bekerja. Saya diet. Sesuai sebagai snack ringan. Saya puasa. Sesuai ketika berbuka. Saya tak ada duit. Jual lagi. Nasir, boleh saya tanya satu soalan? Apa dia? Awak memang nak beli jeruk mangga atau awak cuma nak tengok saya menderita?